Selamat datang kepada para pendengar. Selamat kembali ke podcast Ansara Malaysia. Saya Afi yang pada ketika ini adalah Ketua Cawangan Ansara Paisalat yang juga masih merupakan Exco Ansara Malaysia. Bersama-sama saya pada hari ini adalah Kak Imelda dari bekas pelajar MRSM Kuching. Assalamualaikum. Pertama-tama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Kak Im sebab sudi untuk bercakap di siri podcast ini. Boleh Kak Im kenalkan diri Kak Im tak? Sorry, okay. Terbelayang kejap tadi. Terbelayang kenapa sebab nampak? Thank you so much lah Afi, sebab itulah invite kita hari ni ke rancangan podcast Ansara. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Saya Chef Malda Haris, berasal daripada Kuching, Sarawak dan merupakan pioneer Ansara Kuching. Dan saya bekerja sebagai chef dan pelbagai hats lagi lah. Boleh ceritakan sikit tak pelbagai hats tu apa benda? Okay, selain daripada orang tahu kita sebagai memasak kan, tapi sebenarnya I'm a trainer, penulis buku. Wow, memang betul-betul banyak. Food consultant, dan kerja lain juga lah. Kita banyak buat benda arts juga, dan humanitarian with Islamic Relief Malaysia. Okay, Kak Im cakap tadi Kak Im adalah pioneer MRSM Kuching. Boleh Kak Im ceritakan sikit tak awal-awal zaman penubuhan ataupun pembukaan MRSM Kuching tu dulu? Okay. Bagaimana rasanya sewaktu masuk MRSM Kuching yang baru tu? Yang baru baru okay. tu. Uniknya MRSM Kuching ni, kita tak masuk awal semester tau. Kita tak masuk waktu semester pertama. Kita masuk waktu semester kedua. Semester kedua maksudnya dah tengah tahun. Maksudnya kita ni sebenarnya daripada sekolah-sekolah lain, kat Kuching macam antara sekolah yang macam top school, macam time tu ada sekolah sains Kuching, ada College Abdillah, adalah lagi few sekolah. So waktu tu imagine tengah-tengah tahun tu, tiba-tiba dalam 100 student daripada pelbagai sekolah ni pindah ke sekolah lain. Tiba-tiba macam tu. Macam tu. So MRSM Kuching waktu tu ingat lagi tau. So waktu tu kan kita form 1, tak berapa tinggi waktu tu. Tapi itu pentingnya untuk di-highlight. Itu paling penting. Sebab waktu tu pokok yang diorang tanam, kita orang lagi tinggi daripada pokok tau. Gitu. Memang macam gini je pokok tu. Kita orang memang tinggi daripada pokok lah. Waktu tu memang sebab bila sekolah baru ni, kita tak pernah pergi sekolah yang tak ada senior kat atas. Tak ada existing tau. Kita yang existing. So waktu kat situ memang kalau tak silap lah, dulu kan cikgu selalu cakap tau, antara batch paling manja kita orang. Sebab kita orang kira the first baby. Yang nombor 2 lagi macam tak manja macam kita orang. Kita orang ni bila dekat situ facility memang different daripada sekolah-sekolah lain. Yelah sekolah lain dah lama kan dah establish. Ini memang meja baru, kerusi baru, bangunan pun cantik. And then asrama semua satu tingkat je waktu tu. So satu bilik ada 4 orang. Kita tak pernah duduk. Tak pernah duduk asrama. Yes, saya ingat lagi tau, waktu nak masuk MRSM tu, mak tanya banyak kali, are you sure you nak masuk sekolah asrama? Ini nak tanya, siapa buat pilihan tu? Kak Im sendiri yang nak masuk ke? Ataupun parents yang suruh masuk? Okay, actually sendiri yang nak masuk. Sendiri nak masuk. Because I always believe in trying a new things. Saya jenis orang yang suka cuba tau. Actually, parents yang influence lah. Benda yang baru kita cuba, tengok kita boleh buat ke tak. So waktu tu saya dekat College Abdillah, itu one of the prime school juga dekat Kuching lah. So waktu tu cikgu memang pujuk lah, betul ke nak pindah masuk sekolah? Pujuk supaya jangan pergi. So yelah student dia ramai hilang je. Student dia ramai hilang. So dia kata betul ke nak pindah MRSM ni? Tu sekolah asrama tau, nanti tak boleh ni lah, macam-macam lah dia gula-gulakan kita kan. Tapi macam tak, I want to give it a try. So 5 tahun. Maksudnya 5 tahun Kak Im masuk form 1 lah. Form 1. Kita pioneer form 1 sampai form 5. So waktu tu masuk tu, kenal ramai orang lah yang pelbagai segenap pelosok Sarawak. Dan waktu tu MRSM Kuching dekat Borneo, kita first. MRSM Kuching the first MRSM to be open in Borneo. So waktu tu MRSM Kota Kinabalu tak buka lagi. So lebih kurang 40 ke 35% pelajar MRSM Kuching adalah daripada Sabah. So kita ada dua negeri lah dekat dalam MRSM Kuching. Okay, so before I get into that detail, tadi Kak Im ada cerita yang mak Kak Im tanya tu. Boleh sambung cerita tadi tak? Tak habis. So dia tanyalah, you sure nanti nak kena banyak lah kan. Nanti nak kena makan beratur, nanti makanan tak boleh nak pilih, tak boleh nak order. Mula macam, kita suka makan kan.
Jadi makanan very important tau for me. So macam bila dia kata nanti tak boleh nak pilih apa orang hidang kena makan, bangun kena pukul berapa scratch time. Kita kat rumah, mama 5 minit, mama 5 minit. Situ nak 5 minit macam mana? 5 minit tak bangun lah kan. So banyak benda yang macam time tu my mum risau lah. Sebab I'm very independent. Tapi yelah tak cuba tak tahu kan. Tahan tak tahan. Yelah. Baju nak kena iron sendiri. Kasut nak kena cuci sendiri. Semua benda-benda tu. Tapi at the end of the day, I survive. Dan actually it's one of the sweetest memory in my life. During my earlier time of kita nak develop as an adult kan. Yeah. Boleh ceritakan sedikit tak apakah memori-memori tersebut? Okay. Adakah pahit ke manis? Tapi tadi manis lah kan? Banyak manis lah. Banyak manis. Sebab dekat situ lah saya kenal ramai kawan yang memang yelah kita banyak tak tahu orang latar hidup lain-lain kan. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang banyak benda yang dia tak tahu. Jadi bila kita duduk dekat satu tempat yang sama, guna toilet yang sama, makan dengan tray yang sama, semua orang sama rata. Tak kisahlah awak macam mana pun. Tapi bila kita dekat asrama, khususnya MRSM, sebab saya boleh bercerita dari saya punya pengalaman kat situ lah kan. Memang is a eye-opening punya experience. Dekat situ lah kita tahu rupanya ada seorang kawan kat ini. Okay, kampung dia punya jauh tau. Kita kan balik bermalam sebulan sekali. Kalau tiap minggu tu kita boleh balik keluar outing lah kan. Kalau outing lepas prep sampai petang lah kan. Dia biasa jarang lah dia keluar. Kalau waktu bermalam tu lagi dia tak balik. So macam pelik. Kau ni tak nak balik ke? Macam kau tak rindu. Kau ni tak nak balik, kau tak rindu ke? Dia kata. Aku ni kalau balik hari Jumaat tu aku gerak. Aku sampai rumah mak aku hari Ahad tengah hari. Masa nak balik sini balik. Rupanya rumah dia jauh. So dekat situ lah kadang-kadang kita selalu bawa balik kawan-kawan lah balik rumah apa benda sekalian. So dekat situ memang build a really sweet friendship. It's a core friendship yang you memang kenal daripada umur belas tau. Dan sampai sekarang. Tadi Kak Im cerita yang about almost half of your batchmates tu datang daripada Sabah kan. Boleh ceritakan sedikit tak macam mana pergaulan? Sebab saya faham Sabah dengan Sarawak ni dia akan berbeza dialek sikit. Betul. Ada masalah komunikasi tak? Komunikasi. Macam mana nak apakah bahasa yang digunakan untuk standard dia macam gini. Standard dialect yang digunakan kat MSM Taiping. Ada kucing. Sorry. Taiping pula. Kucing. Marah dia. Terus betul kan ni. Okay. Bahasa ni, the unique about Borneo punya bahasa, memang berbeza. Mun Sarawak kelakar kedatok. Kalau Sabah begini, tak pula apa cakap. Kita tak faham. Tapi sebab itulah, bahasa ni bila kita biasa dengar, mudah kita nak cakap. So kita orang mix. Yang Sabah cakap Sarawak, yang Sarawak cakap Sabah. Tapi diorang boleh dapat Faham. Maksudnya boleh pick up lah. Boleh pick up. And kita adalah beberapa pelajar Semenanjung. Tapi boleh kira lah. Tak ramai. Diorang pun sama juga. Blend in juga. Blend in juga. Dari segi guru-guru pula, ramai dari Semenanjung ataupun ramai daripada Borneo sendiri? Ramai daripada Semenanjung. Literally kalau kata 17 guru waktu tu, cikgu waktu tu, mungkin 3 atau 2 je yang daripada Sarawak. Sebab waktu tu MRSM baru kan. MRSM baru buka. And time tu pun tak ramai cikgu-cikgu yang ni lah. Yang daripada ni Borneo sendiri. Betul lah. Tapi kita ada. Saya ingat lagi cikgu biologi saya, Cikgu Suryati. Dia pun daripada MRSM juga. MRSM mana tu? Tak ingat lah pula. Terendak. Cikgu MRSM mana tak ingat lah MRSM mana. Tapi dia memang proud gila tau. Cakap dia pun alumni MRSM. Sebab dia memang nak mengajar budak MRSM. Waktu tu kita orang macam gila hardcore cikgu ni kan. But now then kita understand. Dia understand why, kenapa. Why, yes. Sebab tu di MRSM dulu Kak Im ada tak terlibat dalam kelab ke ataupun memegang jawatan dalam Badan Wakil Pelajar ke? Okay. Waktu dekat maktab, I'm very active person. Because dekat maktab, kita ingat lagi waktu form 1 tu kita tak boleh repeat club tau. Satu semester, satu tu je. Jadi maksudnya setiap tahun kena club yang berlainan. Kena tukar. Bila suka, macam mana suka merayu ke apa ke, tak layan. Sebab dulu kita suka bowling. So kita
Kita masuk kelab bowling. Sebab apa tahu? Nak tahu rahsia. Sebab kalau bowling dia tak dalam maktab, dia keluar. Kena keluar. Dalam Dia maktab pergi mana mall, ada. dia pergi mall. Jadi kita tahu hari Rabu kita main bowling dekat Parkson, dekat Riverside. Dia punya bowling center tu lah. Bawah Parkson ada jual ayam. Tengok dia punya turutan tu ke makanan juga ujung dia. So memang masuk bowling lah. Dan kita memang minat juga. So waktu tu dah habis semester tu main bowling. Bulan semester seterusnya naklah try lagi ambil bowling. Dia kata tak boleh, awak kena main benda lain pula. Dah lah time tu kita orang tak ramai. Jadi bila tak ramai memang limited lah kelab. Macam ada mungkin kurang 10 kelab. Ataupun maybe 7, tak ingat. Tapi ada bola sepak, ada bola jaring. Ada bowling, ada swimming. Tak ingat lah yang lain lagi. Tapi sikit lah. So balik-balik pusing memang pendek cerita. Semualah rasa. Semualah kelab kita join macam tu. Kalau LDP, BWP ada? Okay, pernah bertanding dengan BWP. Kalah satu undi. Tapi it's an eye-opener for me. Waktu tu, then I realise sebenarnya if you want to be influenced, you tak payah ada jawatan pun. If you be a good student, you buat benda yang bagus, you still can influence people and you still can change the school. Because waktu tu, I'm the leader for Club Theatre MRSM Kuching. And kita orang pernah bertanding wakil Kuching 1 Sarawak. Ini dalam minggu bahasa, is it? Tak. Ni bukan. Ni untuk bertanding untuk apa? Untuk peringkat negeri. Wow. Untuk peringkat. And I'm the youngest director time tu. Boleh ceritakan sikit tak? Ini menarik ni. Menarik. Ya. Actually tak ingat tau benda ni Afi. Sampailah. Teater berkenaan apa? Okay. Time tu kita sebab pernah masuk dekat pekan teater Maktab Hantar. Time tu dengan me and my friend Sakinah. Kita 2 orang. So time tu dekat DBKU. DBKU ni kira macam sini DBKL lah. Diorang ada buat macam camp teater. Dewan Bandaraya Kuching Utara. Yes. Dia macam ada buat camp. So daripada pelbagai sekolah lah. So time tu kita belajar apa benda segala. Dan at the end of the day dia ada buat macam pertandingan teater. So waktu tu kita macam okay, let's give it a try. So dia bagi naskah yang kita kena buat. Dia ada selection of naskah yang kita kena buat. So that time saya buat cerita mayat. Cerita mayat. Tadi baru lepas cerita seram. Mayat pula. Tapi cerita tu very futuristic tau. Saya tak ingat nama writer dia. Tapi ada Azad Han kat belakang. The writer. So waktu tu bila kita baca naskah tu macam this is something interesting and tak ramai orang. Yang paling penting tak ramai pelakon. Sebab apa? Kita student lagi time tu. So of course kita tak boleh lah nak fikir terlalu macam ramai ke apa ke, with a limited of resources, limited of itulah segala benda kan. So kita wanna do something yang simple but we still can do it. So waktu buat tu kita tu tak silap 6 orang je pelakon. Casey saya pun jadi one of the Casey sekarang. Khairul jadi one of the pelakon juga. So cerita tu kita cerita sikit pasal mayat ni. Cerita dia, diorang ni duduk kat satu setinggan ni. Okay, tanah tu nak dijadikan kubur. Dah dibeli nak jadikan kubur. Tapi kubur tu tak macam time tu semua orang panik lah. Macam mana kita nak lari apa benda sekali. Dan waktu kejadian tu juga ada seorang ni mati. Geng dorang ni mati. So dalam cerita tu saya buat yang mati tu dalam cerita tu. So mayat tu memang bergerak. So ingat lagi Romi, nama budak tu Romi kecil, comel je. No make up dia kan. So bila orang bercakap dia dengar je. Dia ikut je. So waktu habis pementasan tu, kita buat dekat DBP time tu, I didn't realise that ramai-ramai yang tengok cerita, diorang tak sangka yang tu semua budak form 3, budak form 4. Because yang lain semua orang tua. Semua yang dah 20, berbelas lah at least. Yang ni memang budak form, Romi form 2, Khairul form, saya time tu form 4. Waktu tu. So memang semua budak-budak. So lepas tu bila dah habis, one of few of the director yang dah besar macam kita nak jumpa the director and the cast. So bila dia korang daripada mana? Tapi yang tu open kategori lah kan. Open kategori. Kalau macam open kategori. Tapi peringkat negeri lah. Tu kira macam actually benda ni Kaim tak ingat sangat tau. Sampai last week, Zach, one of the pelakon, dia message me dekat FB. Dia kata, Kaim mesti tak ingat saya kan? Kita tengok muka kau sikit. Jejak kasih ni. Jejak kasih kata, Kaim mesti tak ingat saya kan? Saya ni lah, dia cerita lah ni. Kaim tahu tak? Dengan berlakon mayat tu, actually, dia tahu yang dia memang suka berlakon. Dia dah ada 2 filem sekarang.
Dia dah berlakon 2 filem. And Memang dia sekarang dia aktif pelakon lah. pelakon dan ada kerja lain jugalah. So bila dia cerita tu kan kita macam, oh okay. Tu kita, Kak, memang you know lah what you're doing that time. That time macam kita tahu siapa yang ada talent. Macam tu. So that was one of my tak adalah success story, tapi something pengalaman yang manis lah. Sebab yelah kita sekolah lagi deal dengan pihak luar, orang besar yang waktu tu mungkin orang tak tengok kita serious pun. Tapi at the end of the day, it shows in we the did it. Yeah. But satu yang saya kena bagi credit because of MRSM. MRSM memang bagi peluang dekat kita, nak jadi apa, buatlah. Tapi jangan buat alang-alang. You have to do it betul-betul. Tak kisah you ada jawatan ke, you ada apa ke, as long as you have a strong will, you know what you are doing with the right guidance, insyaAllah you can be anything you want. Tapi kalau sebab dia macam teater dengan MRSM, dia macam tak ngam Tak kan. jive kan? Yelah, sebab jarang saya jumpa yang, probably tak semua lah, ada saya tak nafikan macam kucing ada, tapi dia jarang dengar macam go into that direction. Sebab kita ni nama pun mata rendah sains marah. Ya, betul. Okay. Dari segi persediaan SPM Kak Im pula macam mana at the time? Okay, boleh ceritakan sedikit? Boleh. Okay, waktu tu sebab kita orang pioneer, the first was semua orang nervous tau. Whatever record yang we gonna set, that will be the first benchmark. Yeah. So waktu tu cikgu semua nervous lah. Cikgu semua nervous. And kita orang waktu form 4, kita ada seorang student Cina. Dia student experiment lah that time kan. Student experiment. Sebab dia lawak tau. Si Chan ke Chong nama dia, C something lah. Dia kata, korang kalau korang bawa mark, korang mewakili berapa persen je. Aku 100% tau. Betul. Betul lah tu kan. So at the end of the day, I still remember waktu tu kalau siapa yang macam banyak tak catch up, kita orang akan ada study group and cikgu. Okay, ni saya pujilah my late teacher, my late math teacher. Kak math memang kuat main tau. Dia macam suka main kan. Dia boleh buat, tapi dia Faham? Faham kan. So Cikgu Chong pagi 6.35 kat kelas. Dia suruh tunggu kat kelas. Dia datang, dia masuk kelas lambat. Dia naik basikal dia dulu, dia berhenti kat tepi tu, dia bagi kerja kena buat. So I have to buat. Yang ni dia personal. Baru tanya dekat satu kelas ke personal. Sebab dia geram. Dia geram dengan Kak Im. Dia geram. Sebab you bukan tak boleh buat. Okay. You kena buat 2 minggu. So waktu tu kira macam denda lah. Tapi denda dia kalau kita ikut macam geram dah juga. Orang 6.30 lagi makan lagi kat DS apa benda sekalian. So kadang-kadang kalau tak sempat, memang bawa botol, tuang air apa benda sekalian. Kan breakfast pagi roti apa benda sekalian lah. Kalau tak ada lah benda nak makan. So akan makan sambil buat kerja. Sebab dia nak benda tu sebelum perhimpunan. Sebelum perhimpunan dah kena ada dekat meja dia. And kalau dia tak ada kat meja dia, tak kisahlah cikgu kiri kanan apa, nanti cikgu tu kena tulis jam pukul berapa hantar. Kena paskan cikgu. Ya, 2 minggu. With that 2 minggu punya treatment, I really flip my style habits of yes. So cikgu kata, tengok 2 minggu je boleh macam ni. Lepas tu kita no turning back lah kan. So waktu tu FOMO tu real tau. FOMO tu real. At that time tak ada pun lagi term FOMO. Tapi kita before masuk MRSM, before masuk College Abdillah, I was in school, missionary school, perempuan je. And waktu kat sekolah perempuan je tu, minority is Melayu. 12 orang je dalam my class Melayu. Kalau waktu kelas pendidikan Islam, kita yang kena keluar. Yang pendidikan moral kan stay, kita yang kena keluar. So waktu tu nampaklah dekat situ yang macam kompetitif dia memang gila. Sebab kadang-kadang dapat nombor 1 ni sampai 5 orang. Jadi kalau awak dapat nombor 35 tu, mungkin awak yang last. So perbezaan dia sikit. Walaupun satu kelas ada 50 orang. Jadi kalau awak nombor 35, mungkin kau ni oncet ni. Last sekali ni macam tu. So dekat sana memang daripada dulu the competitive in study tu memang dah sentiasa ada. Cuma bila dekat MRSM, dia tak se-hype waktu dekat St. Mary, my previous school. Tapi dekat waktu SPM tu, dia baru hype balik. Waktu tu everybody like macam, yelah waktu dulu SPM is very important. So everybody takut. So dengan kita orang pula, Afi, kita orang ni kadang-kadang, itulah banyak cuti tau. MRSM Kuching,
did their major renovation waktu kita orang form 4. So orang lain form 4 cuti sebulan kan. Kita cuti 3 bulan. Lamanya. Sampai raya. Maksud waktu tu raya macam awal tahun ke macam mana. Jadi dia lajakkan je. So yelah kalau 100 student tak ada, banyak benda boleh settle kan. Yes. So they did that. So seksa kita orang lah. So bila buka aja sekolah, Banyak benda nak kena catch up. bukan setakat catch up ya, memang berkicap lepas tu. Yelah orang lain dah habis macam ni. Tapi itulah that is the beauty about MRSM kan. Dia macam mana pun kita buat dia. Kita buat dia. Yelah tu. Betul kan? I think semua MRSM sama je kot. Kita ada that macam mana pun kena buat. So kita buat dia. Okay, Kak Im tadi ada cerita yang Kak Im ada masuk yang teater tu. Adakah waktu Kak Im yang involve dalam teater ni waktu form 4, form 5 dekat SPM ataupun waktu awal-awal? Awal-awal. Form 3 yang tadi, sorry. Form 4. Waktu form 4 masuk teater. So how do you juggle between dengan teater, nak study lagi? Okay. During that time ada tak spesifik yang macam tertinggal kelas ke sebab nak practice for teater? Tak ada syarat dia. No, during class hour tak ada practice. Prep pun tak ada. So we only have petang waktu riadah tu. Waktu riadah je. That is the only time yang we can practice. Itu je. Memang padat lah jadual lah. Ya, and cikgu memang tak nak bagi, tak boleh nak skip. Ada sekali je rasanya sebab nak kena cabut undi giliran keberapa. Itu je yang saya ingat, pergi dengan cikgu mana cikgu ramai. Tapi tak semualah kan, saya seorang je. Dengan one of ada lagi seorang budak lah, kita 2 orang je. Tu orang pelik, kenapa budak dia berkaju sekolah? Ingatkan ditemankan siapa kan. Tak, rupanya kita yang nak cabut undi. Macam budak mana ni. That time was masuk paper semua tau. That time memang MRSM Kuching orang tak kenal sangat kan. Dah MRSM baru. MRSM baru. Orang masih tak berapa kenal. Tapi kalau pergi town, memang orang tahulah sebab kita pakai baju batik. Kalau tak baju sekolah kita kan beza. Baju matap kan beza. Biru dengan coklat tu. Waktu zaman Kak Im, warna apa baju matap? Biru dengan coklat. Itu warna lama lah kan. Lama. Sebab waktu zaman saya, dia baju warna putih, seluar kaki coklat. Coklat cerah tu. Kita orang sekarang baru get back to yang lama punya kan? uniform yang biru cerah, macam pengawas kat sekolah. Macam pengawas. Yes. Dark blue, light blue, and cream dengan dark brown. Time tu kan, Afi ni lawak waktu first MRSM buka, waktu kita form 1, kan kita orang tak ada standard guidance colour apa. So memang pelbagai warna ya. Biru terang sini, biru muda ni sikit, ni macam kilat sikit. So waktu form 1 tu, cikgu-cikgu semua tutup mata je lah. So waktu form tu tak boleh ni kena colour standard. Dah kena keluar. Dah keluar dah dia punya guideline. Standard. Lepas tu tudung ingat lagi tau. Dia orang ni lawak kan. Kan pakai tudung yang main masuk tu kan. Waktu tu, yelah kita tak biasa. Kita pakai tudung yang ada manik kat tepi ya. Bling-bling. Ada manik. Tapi clear lah. Dia plain colour lah. Tapi gila tak macam orang pergi sekolah. Aduh, lawak lah. Bila ingat balik kan macam tu lah, macam-macam lah. Macam-macam perangai MRSM ni. Betul. Jadi lepas MRSM, apa bidang yang Kak Im decide untuk study? Okay, waktu tu ada tak cerita yang that leads up to your decision at that time, at that point in time? My family jenis yang you cannot say no until you try. You have to try first, then you decide. You cannot decide blindly. That's how my parent brought us up lah. Daripada dulu memang tak boleh nak decide. Tak boleh nak macam, tak nak lah apa ni, tak ada reason, tak ada justification. No, you have to try. So baru you tahu, you boleh. Tapi cuma the weakness pasal benda tu, masa panjang lah. Masa panjang. So apa, kita kena try dulu. Kita kena invest masa, baru kita tahu kita suka tak suka. So last time, my dad nak I jadi doktor. Okay. Sama je. Siapa yang masuk MRSM dia dua je. Engineer, doktor atau arkitek. Itu arkitek. Itu kan. Okay, so waktu tu lawak lah. Dapat sains hayat. So my dad happy lah. Tapi waktu matric sains hayat tu, ya Allah, Fi, I boleh lukis. I love melukis. And arkitek is always a second area yang a second choice. So waktu tu kan, kalau sains hayat kan kita kena lukis lah all the microorganisms segala untuk nenek kan. Anatomi semua. Anatomi segala untuk nenek lah. So my lukisan akan jadi contoh orang akan photostat. Sebab macam buku. Sampai cikgu cakap, lecturer cakap, you don't have to spend time shading apa benda.
Ini dah macam course fine art. Ya, macam shading, stapling, segala tok nenek. So lepas tu I dapat offer doing architecture. So I told my dad, no, I don't think I can proceed with Hayat, with medicine lah. Asasi kan. Tersebab nanti takutlah nanti tertinggal gunting dalam perut orang. Itu kelakar. Tinggal gunting. Tu oksigen ke apa? Tinggal orang kan. Dah kena buka balik. Asal, janganlah. Satu tak ada case tu lagi tau. Jadi kita jangan jadi the first. So at the end of the day, I did study foundation in architecture and major in urban and regional planning. Dekat mana tu? Kat UIA. UIA. Kat UIA. Kat sini. And then you did graduate, bekerja Okay, kejap. bila dah graduate, waktu tu urban and regional planning lah, town planner lah. So my mum pula kerja dekat pejabat tanah, dekat land and survey Kuching. So it's the same built environment. So she understand lah macam mana benda sekali tok nenek lah. So waktu tu mama cakap, why don't you buat practical training kat Kuching? So at least you give it a try, nanti whether nanti nak kerja kat Kuching ke nak kerja kat KL. Sebab kalau tak try kerja kat Kuching, you tak tahu nak compare. So sekarang study kat KL kan. So okay lah, kita pun buatlah practical training 3 bulan kat office kawan mak. Time tu. Ingat lagi Sir Bartholomew. My boss lah that time. So I'm the only Muslim tau. Dia company Cina. So waktu tu my boss ni dia memang suka buat kerja pro bono tau. Macam buat church, buat ni. So ada tu projek surau. Waktu diorang cakap siapa nak pick up projek surau, dia sebab dia tahu ada budak intern Melayu ni. Buat. Saya nak ambil. Sampai orang macam orang kat situ kan macam, you nak buat surau ke? You punya office boy je yang Melayu. Tak apa, I tahu dia kata. Boleh I buat. So I handle that project that time buat surau tu. Pergi site visit semua sekali tok nenek lah. So 3 bulan kerja kat Kuching. I think I need more challenge. Sebab Kuching, Not need more I need more challenge. Confident yang kau. Dia macam gitu. Tak, sebab I'm a person yang juggle banyak benda at the same time. Dekat MRSM kita pun dah tahu kan, begini jadual kita ketat, semua benda kena siap on time, macam-macam lah. So kita dah biasa tahu dengan that bukan stress level, but that heavy load. And kita tahu how nak segmentizekan dia, atur dia. So bila kita dapat benda yang terlalu ringan, kita jadi loose grip. Kita akan jadi banyak benda lah, which is I don't like. Sebab kita akan jadi melepak, kita akan jadi banyak lah benda ni. So ingat lagi waktu praktikal tu, malam main futsal, petang, sebab macam banyak masa kan, tenaga tak habis lagi ni. Tenaga tak habis lagi, stress aku. Boleh nampak. Sekarang kan. So kita ni lah, I told my mom, Ma, tak boleh lah Ma. So and then lagi satu, dulu kan gaji kecil kan, first kerja kan. Betul tak? Kita first kita gaji kecil. So I thought, Ma, I don't think they can afford my lifestyle lah. Yelah, main futsal RM80 Fin, nak kena bayar. Beli jersey lagi, guard segala tok ni. Kasut lagi, kasut boleh mahal. Takkan nak minta duit je. Kalau dah kerja, malu kot. So bila fikir-fikir kan, tak boleh lah. So I cakap, Mom, I don't want to proceed with town planning. So I want to do something else. So waktu tu, my first job was a product analyst. So I compare study product. So kita kalau buat analisis, budak sains memang biasa lah kan, kita dah memang kacang. Kita kacang. Memang kita dah tahu dah. Begini. That time pun kita tak ada lagi apps, or kita tak ada lagi software yang boleh automatically compare. So memang manually analyze. So with that job, banyaklah benda lain yang belajar. So waktu tu money was good, but then I realised I can't stick with one job je. Then I start exploring benda. So macam-macam, pernah buat event planning, I pernah buat jewellery. So okay, my life change bila I join MasterChef. Tahun bila? Tahun 2000. MasterChef Malaysia kan? Malaysia. 2011. Waktu tu lawak ya Fia. Okay, kita memang suka masak. Tapi kita tak tahu yang kita boleh masak sampai macam tu tau. Tapi kita memang kita suka makan, so kita suka masak. So hujung minggu bila habis kerja Jumaat, my friend akan berkumpul kat rumah. So kita akan makan apa benda. So waktu tu famous MasterChef Australia dengan MasterChef US. So bila kita asyik tengok kan, so mulut Imelda ni boleh tahan juga. Kalau ada MasterChef Malaysia, bring it on. Oh wow.
Cakap macam tu tau. Sekali minggu depan, Betul-betul minggu ada. depan Astro, Master Chef Malaysia akan datang. Time tu kau itu cakap nak masuk kan? Kata, yelah aku nak masuk tapi tak apa. Kita tengok macam mana. So my friend yang actually get the form semua everything, ingat lagi ada 60 soalan yang Banyaknya 60. antara soalan, apakah haiwan peliharaan yang anda ingin bela? Lepas tu, siapakah artis yang anda ingin jemput untuk makan? Itu antara soalan dia. Dia tak bukan soalan, dia soalan kebat lah. Dia memang soalan yang bukan kita jawab, ya, tidak, tak ada. Dia memang ni sebab macam tu. Those things. Sebab dia actually dia nak tengok your colour. How your personality. So it's very important for TV kan. Betul. Bukan setakat masak aje. Dia nak ada story. Dia nak ada story. And dia nak orang yang bercakap lah. Kalau yang senyap kan kita masak library pula. Gitu. Memang kena lah dengan personality Kak Im. Itulah pasal. So waktu masa audition tu ramai. Ingat lagi dekat KDU time tu, saya bawa soup. No, in English. Lentil. Wow. Sebab ni lawak I brought lentil and rice with prawn soup. Okay, it's a Mediterranean punya dish lah. Maksudnya audition tu prepare dekat rumah lah. Bawa. Dekat rumah, bawa. Macam dia nak tahu yang tu kita buat? Tak kisahlah. Sebagai the next step. The So next ada step. lagi. Okay, so kalau you lepas the next step. So dia bagi 5 minit untuk plating. Buat plating, then you serve to the judge. Judge rasa, kalau dia rasa interested, you go for the next step. So waktu tu, Papa Joe yang interview. So kita lentil and rice. Lepas tu dia kata, saya tak faham awak cakap Jerman. So waktu tu dia lawaknya, lah Astoria lah. Kau pilih AFC. Demografi dia semua. Ya, Astoria kau. Lepas tu, saya masak. Dah nak flip satu-satu ke bahasa Melayu pula. Sup, dal dan nasi bersama udang. Gila tak sedap nama dia. Tapi lawak lah. Muka Papa Joe macam selengganya budak ni aja gitulah. So I lepas. So the next one was personality test. So personality interview, orang Astro, ada 3 ke 4 orang time tu. Ada tak yang 60 soalan tadi tu? Dia tanya kau balik 60 soalan tu. Ingat ke tidak? Betul ke tidak? Kau tulis ke siapa tulis? Macam tu. So dia tanya balik. Dia randomly pick lah. And then dia tanya lah begini begitu. Lepas tu soalan dia, kenapa masuk TV? Sebab nak glamour ke? Tak, saya nak masak. Saya nak masak. That was one of the things lah. And then lepas itu, baru kita pergi another step yang kita masak. Dia bagi sejam, kita masak balik yang kita bawa tu. Masih ingat apa yang Kak Im masak ada time? The same thing tu. The same thing. Yang lentil one. Tapi yang tu pandai juga dia suruh prepare dulu sebab nak test kan. Nak test betul ke tidak. Tu yang jawab dia soalan tu. Tidak rasa dia. So bila dia panas masak, yang mana lagi, ini memang actually Papa Joe dengan saya kan memang tak tahulah, memang rezeki kita orang-orang lah. So waktu tu dah buat sup udang tu kan, kita dah cabut kulit semua sekali. Bila nak serve Papa Joe, dia rasa ada kaki udang keluar kan sini. Ada kaki udang kasih. Pasal muka kita kan, I'm very animated person tau. Kalau I terkejut I really tak boleh cover muka. Kau tak suka. Kalau suka tu memang over excited. So waktu tu macam panik gila, macam mati tak lepas aku ni. Saya Papa, ni apa ni? Dia tunjuk lah kulit udang tu, kaki udang tu begini. So kata, lah rezeki Papa dapat kaki udang. Lepas tu we flip the table. Ya Allah tuanku. Ingat lagi, Chef Zubir dia tahan gelak. Dia begini-gini kan, dia tahan gelak. Tapi budak-budak yang kat belakang, yang kru Astro yang interview saya tu, memang muka dah merah-merah. Berdekah. Macam gila perempuan ni. Dia boleh cakap, Papa juga garang ya. Kata boleh rezeki. Soalan paling penting, Papa je gelak ke tak lepas tu? Muka dia serius kita macam tak berubah. Yang sebelah ni dah begini dah. Yang kat kiri kanan ni, time tu kan macam ni, kalau aku tak dapat, dia tak dapat lah. Alhamdulillah, I managed to get it. Very colourful. Exactly. My God. Itu antara benda-benda. Tapi kan, kalau nak kata betul-betul,
how my character jadi macam ni because of upbringing waktu ni dah. Bila kita umur kita 10 ke atas, time tu kita start build our character kan. Sebab dekat MRSM kita memang cungkil bakat, bagi peluang. Nak masuk pidato masuk lah. Ada sekali minggu aktiviti kan paling hebat kan. Kita time tu kita orang satu batch, baru dua batch. Kita orang form 1 dengan form 2. So kalau masuk pertandingan, mana ada orang lain kalau seorang tu pidato, dialah pantun, dialah segala, dialah syair, Semua nak kaut. semualah dia. So orang lain macam kena buat benda lain lagi, yang masuk sukan tak cukup orang kan. Yelah. Macam gitu. So adalah sekali tu ingat lagi masuk pantun final, tak ada suara dah, tapi nak kena masuk je. So waktu kita berpantun, semua orang memang senyap gila sebab tak tahu apa putih keluar mulut dia. Ya Allah, teruk betul lah that time. But interesting lah. It was a really interesting chapter. Alhamdulillah. So ada tak Kak Im ambil CJ atau courses, ataupun macam mana Kak Im discover your passion in cooking tu? Selain dia, saya faham tadi Kak Im cakap MasterChef is your turning point. Ya. Tapi selepas tu atau sebelum tu ada tak perkara yang Kak Im buat yang menjurus kepada minat Kak Im tu sendiri Masak. dalam memasak? Tak ada. So memang kita masak kat rumah yang kita hidang balik-balik, kawan 4, 5, 6 orang datang. Itu je lah. Tapi bila kat MasterChef tu baru tahu macam I'm oh really my good God, at this. I really know how to cook. And the best part, Mystery Box Challenge is no joke. Mystery Box Challenge, Cipta Rasa, tak, it's no joke punya challenge tau. Kita tak tahu apa barang kat dalam. Kalau dia kata 15 minit. Kalau dia kata begini, tak ada clue, tak ada apa, tak ada. So tak ada heads up. Everything memang kat situ. So I know creativity memang that's my strength. So I see things bukan satu angle. I usually see from the overview. So kita boleh, benda ni boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni. So itu memang sangat-sangat membantu, khususnya dalam untuk peti misteri, cabaran peti misteri, Mystery Box Challenge. Sebab kita pun tak tahu bahan apa yang kita dapat, apa yang kita boleh guna dengan bahan ni. Selalu makan itik. Itik jarang orang Melayu suka. Sarawak sukalah buat pak lor segala lah. So waktu tu nampak lah ada satu ayam besar ni dia letak kat dalam tray. Tapi pelik kenapa kaki ayam tu berlipat tau. Macam gini lagi. Ayam apa ni kaki panjang sangat? Rupanya itik. First time tengok itik. Tak jadi makanan tau. Belum jadi makanan. Kena masak lah benda tu. Ya Allah, Papa Jo, time tu Papa Jo, Pa, kenapa pelik sangat kaki ayam ni? Ayam, dia kata. Bukan ayam. Punya itik. So banyak benda kita belajar that time. Jadi selepas daripada MasterChef tu, apa yang Kak Im build from that? Maksudnya adakah ada business ventures ke yang Kak Im buat? Ataupun what happens after MasterChef? Okay, during MasterChef kan I tak ada any background in culinary. So purely dekat situ. Tapi once dah lepas daripada MasterChef tu, I start travelling. I love travelling. Dulu when I travel, tak adalah macam beria nak pergi pasar, tak. Kita mall, museum, you know. Typical Malaysian, travelling pergi mall. Tapi actually museum dulu. Museum baru mall. Mall sebab makan. Okay, but bila kita dah explore journey foodie as a foodie, so I start exploring market, cooking classes. So when I travel, dulu I ada satu kolom dengan majalah Saji, Kembara Culinary Imelda. So I travel to learn culinary. So pernah pergi Gruyere, I belajar buat coklat, buat cheese dekat Gruyere. And then I went to Kyoto, belajar buat omikasen semua segala tu. Nenek tu lah Japanese punya cuisine. Dekat Spain belajar buat paella. Banyak tempat. All the little places ni kita belajar the uniqueness of culinary from the country sendiri. Sebab sebenarnya kita banyak boleh belajar daripada makanan tentang anything, culture, habits, texture, dia punya flavor. Oh my God, it's super interesting. Dalam banyak-banyak makanan yang Kak Im prepare, apa yang Kak Im rasa this is my signature dish ataupun I'm very good at this dish? Okay. Ada tak? Ada, of course. Okay, I'm a Sarawakian, even though duduk kat KL, but you cannot take out Sarawak from my heart tau. So my signature dish is usually Sarawak punya dishes, especially gula apong related. So macam umai, ayam bakar gula apong, that is all my signature lah.
Kat mana kita lapar tinggal? kita. Itulah tiba-tiba baru nak tanya kat mana boleh dapat. Dekat mana dia kena order Mana? kat Captain Haris je. Special order. Tapi Fi, next week, okay, actually semalam I buat food testing my laksa Sarawak. So I'm going to sell my laksa Sarawak dekat TGSK. Itu budak Ansara juga. Promote sila. Mereka Ansara, This is the platform. Amira Ansara Pontian kan. So Amira approach saya untuk jual laksa Sarawak. So we did food testing semua sekali, and we going to sell it insyaAllah in August and September, setiap hari Jumaat. Ada laksa Sarawak by Chef Imelda. Setiap sepanjang hari ataupun ada slot masa Dia pagi 7 sampai 12 kan. So pagi 7 sampai 12 tu lah setiap hari Jumaat. So kalau rasa nak makan laksa Sarawak yang Imelda masak laksa Sarawak dekat TJSK gitu, setiap hari Jumaat boleh dapat kat situ. Okay. Aduh, tak menang. Tak larat guzi gelak. Kan. Kita ada beberapa soalan lagi yang kita nak tanya. Silakan. Okey, maksudnya tadi daripada pengalaman Kak Im tadi, adakah Kak Im habis study town planning ke tidak? Habis lah. Maksudnya at that point in time sempat bekerja lah dalam industri. Tak, sebelum practical je. Practical je. Sebab kita tak nak gaji kecil tadi tu. Kita jujur tu, Fi. Sialah siapa yang nak ambil town planning. Tak, dulu. Sekarang I think sekarang is much better lah. Dulu memang for me dia macam gini. Kita kena tahu apa kita nak buat tau. Kita kena tahu what do you really want and choose your battle. Is it worth it for you to battle dapat macam ni, or worth it battle dapat macam ni? Kita yang decide. Very important. Sebab at the end of the day, kita tak boleh kontrol orang lain punya pemikiran, tapi kita boleh kontrol diri sendiri. Bila kita boleh kontrol diri sendiri, kita pilihlah. Kita nak happy dengan banyak ni ke, kita nak seksa dengan banyak ni. You choose your battle. Very important. Very easy. Cuma yang saya tanya tadi sebab saya nak tanya apakah cabaran yang terbesar yang Kak Im hadapi sebab nak beralih bidang tu. Maksudnya, how do you convince your parents, this is what I want to do? Instead of town planning kan. Maksudnya, how can you prove that I can make a living out of this selain daripada gaji kecil tu? Okay. Itulah yang maksudnya apa yang Kak Im prepare, sebab yelah this is an unknown territory kan. Time tu tak ramai orang betul. yang betul. Yes. Time tu ingat lagi that time lah my lecturer call me, Melda, I need your help. Dia kata, kenapa ni sir? I nak you cakap dekat ni, kita orang ada career talk. I nak invite you. Nak invite I? Invite I? Kata, I nak invite you. I nak you cakap tau. Kenapa you tak nak kerja planner? Sebab dah banyak sangat dah jadi fotografer je. Bombebel. But I want you to come and share your experience. So budak buka mata. So I did. So waktu tu, ingat kita cerita ni dulu So waktu tu pergilah UIA. Time tu career week lah. So ada town planner, ada lecturer. Tiba-tiba seorang ni town planner student, graduate tapi tak kerja town planner. Dia tukar masak. Ada buat macam benda-benda lain lah. Waktu tu hall penuh je, Fi, sampai ke tangga orang duduk tu. Lepas tu ingat Of course lah. ada lagi seorang ni, ya Allah, dia bertanya soalan, ya Allah, kalau mak dia tanya, kalau mak dia dengar jawapan tu kan, dia kata, macam mana saya nak convince my mum? Yes. I don't want to be, my mum asked me to be time tu dia QS. Dia QS Tofi, dia QS. Lepas tu dia kata dia tak nak, tapi parents dia memang suruh. Macam ni dia nak convince dia nak jadi fotografer. Dia jadi fotografer. So I kata senang je. At the end of the day, yang nak dapat duit tu, yang nak kerja you. Memang you nak kena puaskan hati your parents, but it really take time. So for me to convince my parents that I'm okay. Diorang ingat freelance, dulu I was a freelancer. Untuk yelah buat buku masak, kita buat cooking demo, kita buat itu ini. So dalam sebulan tu tak tentu kita dapat this amount yang fix. It can be atas, it can be bawah. So kalau bawah, what is your plan? What is your contingency plan? What you should do? Itu ini. So I'm a person yang memang I kalau sehari tak bekerja, dia rasa macam kita cuti pun kita boleh bekerja ya. Sebab apa, kita rindu bekerja. Bila tak buat tu rasa something wrong. Something wrong tu. Kenapa apa? Rindulah meeting, rindulah busy. Macam tu. Macam tu lah. So it took me years to convince my parents. Sampai my parents dengar from orang lain. Ni satu cerita. I did a cooking demo for CKR that time dekat Kuching. Banyaklah dah buat few classes dengan dorang. Banyak benda yang I did. So one of yang attended my cooking demo tu is my mom's friend.
Waktu tu I tak kenal pun dia pun tak datang tegur kita tak. Dia duduk kat belakang tu, observe je, tengok kita masak semua sekali tu ni. So that auntie told my mom, oh my God, I'm so proud of your daughter. I'm so proud of your daughter. Oh, she really can tell. She knows what she's doing. She's explaining. Because I'm a person, when I share fully heartedly. And I suka buat benda yang mudah, murah, berbaloi, dan yang paling penting, sehat. Sebab I used to be really huge last time. Before, waktu masa share memang, kalau TV besar, feel lagi besar gitu. Dah lah kamera tak silap saya, dia 10% makes you bigger kan? 30%. Kalau awak besar ni, gini. Kalau dapat TV besar ni, takkan kau besar daripada macam pokok balak kan? So gitulah. So bila auntie tu cerita kat my mom, then baru my mom macam buka mata. Belum sangat. Macam baru 10%. Baru 10%. My mom tough audience Yeah. tough audience. Puan Khadijah. So apa tu? The next time tu, I did the demo kat Kuching. And I didn't know my mom one of the audience. Tak pergi tahu pun. Oh, dia saja ni nak spy on you. Ni tak, dia macam, Mama ada apa ni? Mama ada ni. Macam, I was preparing nak pergi buat demo ni lah. And then that demo, arwah Tok Nan punya wife, Datuk Patinggi Jamilah. Dia one of, dia lah yang launch lah. So, dia pernah jumpa few times dah. And dia kenal my mom. So, waktu tu, bila I tahu my mom dah ada kat situ, so bila tengah-tengah buat tu kan cakap, hari ni I nervous tau. I first time buat cooking demo, my mom kat depan ni tau. Macam mana tahu? Kata tak tahu tadi. Dia ternampak dia lah. Kawan bagi tahu. Kawan-kawan dia begini. Melda. Lepas tu macam, ya mama aku depan tu Time tu dah kat depan dengan apron semua sekali tau. So bila kita masak, kita jemput Datuk Patinggi tolong kita. Dia jemput mak kita Dia jemput mak kita masak sama-sama kat kita atas stage. Gitu. Anak-anak masak. Itu lagi stres banyak. Stres. Tapi Alhamdulillah, lepas tu baru my mom nampak, orang tunjuk kan. Macam this is your daughter ni. And then I started ada my own TV show. I have my books. I travel the world. Tourism Malaysia invited me to do cooking classes dengan the Dutch. I did my cooking demo dekat Spain, dekat Brussels, Switzerland, New Zealand. Adalah few places lagi. So, and one of the beauty things, ini pasal one of my experience pernah kerja dengan Philips pressure cooker. Waktu tu diorang nak buat kempen Ramadan, Raya Ramadan campaign. So Philips cakap, kita nak you to do the demo, but we're going to shoot in Singapore with AFC. So that time. So daripada KL, talent Kuala Lumpur, shooting dekat Singapore, director from Hong Kong, director from Italy, production house from Hong Kong. So it's actually first time kerja dengan international punya talents that time. Kau setakat international, multi-international. Italy. Nak coordinate tu bukan senang. Exactly. So one of the sweet memories lah. So at the end of the day, challenge tu memang datang daripada pelbagai ni, tapi to convince tu bukan benda senang lah. Dia macam gini, kalau you tak consistent, kalau you putus asa, you can't convince people. But if you really consistent dengan apa you buat, sentiasa baikkan you punya level. Dari sini you nak naik lagi. Tapi bukan untuk satisfykan orang. The first person you need to satisfy is yourself. Once you can convince yourself, you can convince anyone. Easy. InsyaAllah. Akan di-quote bukan akan untuk dijadikan TikTok video. Wait, dan okay, kita dah hampir sampai ke penghujung sesi okay, kita. Tak rasa itulah, sejam lah kita borak kat sini. Singapore sekali semua dah bagi. Okay, ni soalan agak sedikit, kalau nak kata trick question, tapi macam sikit lah. Do you credit your upbringing ni to where you are now to MRSM punya system? Of course. Like I mentioned few times along the way just now. Sebab tu kadang-kadang kita rasakan apa yang kita ada sekarang ni sebab kita sebenarnya tidak. Because we have a really good support daripada bawah, daripada abang Makmal, kakak DS yang bagi makan. Imelda nak drumstick ya. Sampai abang DS.
Sampai bila nampak muka drumstick nombor 5 tu simpan siap kat tepi. Those things. Sebab bila orang tahu kita and support kita daripada bawah, sama-sama tolak kita naik. Macam orang kata nak raise a kid ni satu kampung ke, which is betul. Sama, whatever kejayaan yang kita ada, first Allah yang izinkan. Second, because we have a really good support kiri kanan. Bukan setakat family, bukan setakat kawan, cikgu, dia macam tadi, kakak di S, Pak Gad. Kalau Pak Gad tu tak panggil lah makan. Saya kan dulu ke WhatsApp. Kalau macam tak kenyang makan di S, minta kat belakang ke? tak, telefon rumah. Masa apa ni? Masa apa ni? Sebab rumah tak jauh. So nanti adalah makanan mangkuk tingkat. Sampai. Dia Pak Gad. Macam Kena ambil kat Pak Gad. Kena ambil kat Pak Gad. Kalau Pak Gad tak beritahu, kita tak dapat makan. So sekecil-kecil benda yang kita rasa, mungkin kita rasa benda tu, alah kalau orang tak ada pun tak apa. Tak. Mungkin tak significant at that time, tapi over time kita akan sedar. Kita akan sedar. dengan Betul, benda yang betul. kecil ni. Dia benda-benda kecil lah yang bila dikumpul jadi banyak. So tak kisah kat mana tahap kita berada, tapi it's very penting to acknowledge our root and the support system. Yeah. Jadi dalam pengalaman Kak Im, apa pengajaran hidup yang paling besar yang Kak Im boleh bernilai? Pengalaman hidup yang paling bernilai yang Kak Im belajar di MRSM. Okay, mantap. Okay, mari kita cerita tadi kan, kita raikan orang sebab latar belakang kita beza-beza tau. Dekat situ banyak belajar berhidup lah. Orang Sarawak Madah belajar berhidup. Berhidup ni untuk hidup. Untuk hidup ni banyak benda tau. Banyak benda yang dekat rumah kita ada pembantu yang tolong, ada orang lain yang buatkan. Tapi bila kita dekat maktab, semua kita buat sendiri. Kasut cuci, kita memanglah ada laundry apa benda sekali, tapi boleh hantar banyak mana je fee kan. Ada limit je. So ada limit je lah. So those things, benda-benda kat situ memang mengajar erti hidup, berhidup. Makan kena timing, semayang kena bangun pagi, toilet kena, tak boleh lah kau nak sejam kau dah runtuh itu tu nanti. So dekat MRSM yang banyak ajar Melda to be a person, to be a good person without compromising benda-benda kecil macam ni. Sebab di dalam, bila kita ada satu sistem yang kita dah buat daripada kita muda, daripada kita umur 13 kita masuk maktab kan, kalau yang masuk daripada form 1, kita dah ada sistem. Pagi bangun begini pergi semayang apa benda sekala, makan tak boleh pilih. Kalau orang tu masak ayam merah lah kau makan. Kalau kicap lah. Kalau ikan jaket lah. ikan jaket ni famous. Kita tak pernah makan ikan jaket kat rumah. So bila cerita kat my mum, alah ikan tu ada sisik tebal tu, dia pergi pasar apa benda lah ikan anak aku ni cakap. Dulu mana boleh nak google apa benda sekala kan. Rupanya ikan cencaru. So those things. So itu antara my biggest takeaway from MRSM lah. I rasa kalau ada sesiapa yang ada peluang untuk hantar anak, untuk berpeluang masuk MRSM, grab it. Like, sebab it might change your life naturally without you realizing it. Macam tu. So looking back, do you have anything that you might change if you were an MRSM student again? Kalau ada lah. Kalau ada, saya kurang main lah. Macam menyesal je. Menyesal juga lah Fiz. Sebab I know I can do better tau. Tapi that time itulah, life is a choice kan. Sebab tu, again, choose your battle. You nak better macam gini ke? You nak better macam gini? You nak pulangan macam gini ke? You pulangan macam ni? Tapi time tu kita tak boleh lah nak timbal balik lagi sebab kita muda. Tapi that is the lesson. Kalau kata, if I got a chance, I'll definitely give 500% more. Whatever I gave that time. Yeah. Tapi no regret. Sebab at the end of the day, Alhamdulillah, Melda Haris jadi orang. Itulah juga yang telah membentuk. Betul, itulah juga yang membentuk the character, the thinking, the system, macam tu. Jadi apa nasihat yang Kak Im boleh bagi kepada pelajar semasa? Sekarang ni kan, okay. Sekarang ni the challenge tak macam dulu. Macam dulu kita banyak limitation. Where sekarang it's endless. Tak ada pintu, tak ada sempadan. You can be anything you want. You can do whatever you want. But at the end of the day, you have to understand worth the battle ke tak.
choose your battle lah. The most important thing, tak kisah umur you berapa, tak kisah you buat apa dekat maktab. Kalau kata you nak jadi, contoh you nak jadi YouTubers. Sekarang ni ramai kan? Ramai sangat. Kalau kami pergi talk dekat sekolah, ramai sangat nak jadi TikTokers, nak jadi influencer, content creator ni. Terasa saya. Ni Tak, ada one time during COVID, I think I better off being a YouTuber. content YouTubers kan, nak jadi content creator. No problem if you nak jadi content creator. But the most important thing, you know what to share. Dia tak boleh jadi kosong tau. Dia kena ada something yang macam bermanfaat. Kena ada ilmu jugalah. Betul. It's very important. Actually ilmu tu sangat important lah. Sebab kita tak nak ajar orang benda salah. Kita tak nak sampaikan benda yang salah. So kalau kita sampai benda betul, pahala tu jadi kat kita sampai bila-bila. The same thing kalau kita sampai benda salah, dia jadi benda lain lah. So kita tak nak lah kita buat benda yang boleh mudaratkan orang lain. Jadi content creator ni bukan mudah sebenarnya. Orang Betul. ingat, orang kata, berapa satu video dapat ni? Memang kau ingat nak dapat katalah satu video you can get like 5,000 for example. Tapi nak dapat 5,000 tu, apa dia punya cerita belakang dulu? Struggle dia, practice bercakap, vocab, segala tok nenek, tu semua kena consider into account. So tak kisah apa you nak buat, at the end of the day, choose your battle wisely. Setuju sangat. Saya nak buat siri ni pun banyak cabaran. Betul? Nak buat structure dia pun dah berapa lama. Ya, betul. So those things. Jadi itu untuk student. Ada tak nasihat ataupun pesanan kepada ibu bapa? Okay, so kita tak ada anak, tapi kita ramai anak buah gitu. So parents ni pula, okay, I really salute my parents lah. Sebab diorang jenis old school parents kan. Dia jenis yang macam, dia ambil kisah apa you buat, and dia nak you buat, you try, you cannot say no until you try. But parents sekarang ni, banyak kita macam, yang ni my observation kita nampak kadang-kadang dia nak ikut apa dia nak. Sebenarnya kadang-kadang bila kita buat macam gitu, kita akan limitkan dia punya grow knowledge, dia punya potential tau. So kalau ada yang macam chill je, it's supposed to be that way lah. Macam kita bagi je apa nak buat, tapi kita monitor. Tak adalah kita bagi kita lepas. Kita monitor, not too closely, but monitor macam mana dia punya progress, apa benda segala. Dan yang paling penting, kena ambil tahulah apa nak buat. Sebab sekarang ni zaman macam-macam ni, kadang-kadang depan kita lain, belakang kita lain. Dan macam-macam case sekarang ni kan. Yalah, faham. So those things are very important. Dan at the end of the day, just love them as they need to be loved. Unconditionally. Exactly. Oh gitu, kita salah rancangan. rancangan. Aduh. The key takeaway here is that be supportive of Be your supportive, children. At the definitely. same time, give guidance and supervise. Betul. Supervise. Itu yang paling penting. And love them. Okay, gitu. Ni sesi lain. Siri lain. Siri lah betul lah tu. Baik, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi di Chef Imelda. Sama-sama. Untuk bercakap di podcast Ansara ni, di platform Ansara Malaysia. Oh, kita lupa nak cungkil tadi. Kak Im juga pernah menjadi Vice President kedua. Ya, betul. Vice President kedua Ansara Malaysia. Betul. Time tu memang Shortly. Boleh tak ceritakan okay, boleh. sikit? Itu pun antara game changer juga. Sebab I didn't realise yang rupanya Ansara ni dia punya network, Masya Allah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kita, we really a family lah. Even though kita ada berapa sekali, 56 MRSM Saya pun dah lost kau, 50 lebih. 50 lebih kan. Kita dah ada 56-54 MRSM. Tapi tak kisah MRSM mana, tapi bila jumpa tu, kita satu payung. Kita di under Ansara, anak Sains Mara. Walaupun yang banyak buat drama macam saya kan, Kak Im masih tetap bersabar. Kita meraihkan kepelbagaian. Sebab for me, that's the beauty about our siblings, adik-beradik Ansara kita ni. Begitu. So at the end of the day, kalau siapa-siapa yang belum member Ansara jadi member, sila daftarkan diri anda di portal Ansara. Dia habis kita pula. Kalau kita tolong. Di mana? Di myansara.org. Betul. Sebab apa? Rugi tau kalau you tak guna the your brother and sisters punya network. Bukan kita nak untuk tolong kita, tidak. Tapi untuk kita tahu, if anything happen to us, we know siapa yang boleh tolong kita. Siapa yang boleh advise kita, boleh bantu kita. Yang kadang-kadang out of nowhere, you tak sangka. Oh, ya Allah, tak pernah jumpa pun. Tapi sanggup tolong. That is our brotherhood in Ansara. And I really
It's amazing lah. It's amazing lah. Hmm. I love you brother and sister. Oh gitu. Dan yang paling penting sekali, kita menyumbang untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita Betul. sendiri, dan kita mengambil tindakan individual secara kolektif. Oh gitu. Berkempen ke tu? Tapi betul. That's so true, Afi. Betul. Kita berpersatuan ni different lah. Sebab apa? Everybody volunteer. Dan kita cuma boleh bagi ikut kapasiti masing-masing lah. Tapi bila kita kumpul sikit-sikit, kapasiti tu dia jadi banyak. Dan Betul. for a betterment for everybody. InsyaAllah. Baik. Itu saja untuk sesi kita pada hari ini, dan kita jumpa lagi di episod akan datang.